Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan buat semua. Nama diberi Nur Sumaya Ashifah binti Rozaidi. Saya kini berumur 10 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Hibung Tebal, Pulau Pinang yang terletak dalam daerah seberang Perai Selatan. Kod sekolah saya ialah PBA 4009. Di sini saya akan kongsikan sebuah buku yang menarik untuk dibaca yang bertajuk Koleksi Peristiwa dalam Hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hasil karya Nur Hashimah Tarjuddin. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh Masrid Sendirian Berhad. Buku ini menarik minat saya kerana dengan harga RM25, saya dapat memiliki buku cerita yang dicetak dengan jenis tulisan yang sesuai dan berwarna. Buku ini turut memuatkan fakta tentang perang dan maksud surah. Sebagai khidmat kepada pembaca buku ini, intipati buku ini adalah koleksi peristiwa dalam hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa tentera bergajah menyerang Mekah, peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa cubaan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang terakhir perang dalam Islam. Semua koleksi ini dimuatkan dalam 5 bab. Selain itu, buku ini turut membantu menguji kefahaman saya tentang sejarah Islam kerana dimuatkan soalan kuis. Semua persoalan dihuraikan secara ringkas dengan ayat mudah yang dapat dipahami oleh kanak-kanak seperti saya. Disokong pula oleh sumber rujukan iaitu Tahukah Adik-adik, fakta dan ilustrasi bergambar. Kesimpulannya, buku ini membantu pembaca seperti saya untuk mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilustrasi yang berwarna-warni menumbuhkan keseronokan saya membaca buku ini. Sekian, terima kasih.